Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah masuk waktu solat ni. Jom kita solat. Saudara-saudari, buat apa kat situ? Meh sini dekat-dekat meh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak kongsi satu tazkirah pendek yang bertajuk Solat Tanda Allah Sayang Kita. Alah, tak lama pun, 6 minit je. Tapi saya harap ini boleh jadi titik perubahan kita semua. Anak burung terbang ke taman, hinggap sebentar di pohon jati. Solat itu perintah Tuhan. Jangan sesekali abaikan janji. Yang pertama, solat ni bukanlah beban, tapi jemputan kasih sayang. Kadang kita rasa, alah, malasnya nak solat. Tapi sebenarnya, bila kita tinggal solat, kita sedang tolak jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, Allah yang mencipta langit, bumi dan kita, dia panggil kita 5 kali sehari untuk bercakap dengannya. Macam dalam lagu Tambah Kasih tu, semakin jauh ku darimu, semakin dekat pula kau menghampiri daku. Bila kita solat, itulah tempat kita mengadu dan memohon kekuatan. Yang kedua, kawan-kawan nak tahu, Nabi SAW berjalan daripada Masjidil Haram, Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestin dengan menaiki burak. Kawan nak tahu apa yang berlaku di sana? Nabi SAW membawa perintah solat secara berterusan tanpa perantaraan. Pada awalnya, solat difardukan sebanyak 50 waktu. Tetapi, ianya diringankan sebanyak 5 waktu yang mana pahalanya tetap kekal seperti 50 waktu. Ia menunjukkan solat ialah ibadah yang istimewa yang disampaikan secara langsung antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala ayyu amalu ahabbu ila Allah? Qala as-salatu 'ala waqtiha, birru walidaini, al-jihadu fi sabilillah. Hadis ni menerangkan tentang amalan yang disukai oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat pada waktunya, berbakti kepada ibu bapa dan berjihad kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, solat ni tempat tenang, bukan sekadar rutin. Kadang kita mencari ketenangan, scroll media sosial, dengar lagu, lepak dengan kawan. Tapi hakikatnya ketenangan datang bila kita sujud kepada Tuhan. Lagu Kembali Raihan pernah kata, ketenangan yang ku cari selama ini telah kutemui dalam Islam yang suci. Solat ni tempat kembali ketenangan. Bila kita jaga solat, Allah jaga hati kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dirikan solat, tunaikan zakat dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Yang ke-40, kalau hati rasa kosong, cuba tengok balik solat kita. Kawan-kawan mesti pernah rasakan hidup tapi kosong. Senyum tapi tak bahagia. Cuba tanya diri, solat macam mana? Solat ni bukan sekadar untuk cukup syarat je, tetapi untuk top up iman dan jiwa kita. Seperti lagu Air Mata Keinsafan.
terlalu banyak dosa yang telah kulakukan. Kemana arah hidupku ini? Jawapannya mungkin ada dalam solat. Yang kelima, Allah tak minta sempurna, tetapi Allah minta usaha. Kadang kita rasa solat ni tak khusyuk, asyik fikir dunia, cepat sangat. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha faham. Yang penting, jangan tinggal. Teruskan walau perlahan. Tit, tit, tit. Dah masuk waktu ni. Mau kita solat jemaah sama-sama? Akhir kata, jom kawan-kawan kita sama-sama muhasabah diri. Solat kita hari ni, adakah ia benar-benar kita hargai atau hanya untuk lepas wajib? Pesanan dari Nabi SAW yang sangat indah. Salu kama ra'aitamuni. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat solat aku. Mulakan hari ni. Biar perlahan, asalkan terus usaha. Biarkan solat jadi tempat rehat, bukan beban. Sesungguhnya, solat ialah tiang agama. Bila kita jaga solat, Allah jaga hati kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.